Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Annalina, wartawan TVPSS Sekolah Menengah Agama Ulu Jempol. Pada hari ini, sekolah kami telah mengadakan majlis pengumuman sijil pelajaran Malaysia bagi tahun 2026. Majlis ini bertujuan untuk meraihkan usaha serta pencapaian para pelajar setelah bertunggu lumus sepanjang tempoh pembelajaran mereka di sini. Sekolah ISS Sekolah. Untuk SM 2025 iaitu 3.75. Iaitu ini adalah grade bangga terbaik di dalam luahkan semua perasaan hati kamu. Ku tulis lagu buatmu. Bangun, so close your eyes, I'll be there for you. I swear that it's true. Sentiasa aku pinjamkan aku. So close your eyes, akan kau tahu ku juga perlu sentiasa kamu pinjamkan aku. Sentiasa tak usah kau bimbang. sejujurnya saya amat bersyukur kerana telah mendapat straight A atas usaha di sendiri ibu bapa dan juga guru. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya atas dorongan dan sokongan selama saya bersekolah di SMK Ulu Jempol, terutamanya di tingkatan 5 banyak mengeluarkan duit terutamanya untuk pergi ke kelas pembelajaran yang diadakan. Seterusnya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru kerana telah mengajar saya dengan penuh ikhlas, mendoakan kejayaan saya. Jasa guru-guru tak dapat saya balas, hanya begitu saja. Terima kasih. Apakah usaha anda sehingga anda mendapat 9A dalam SPM? Okay, first of all, hubungan dengan Allah, kita kena jaga hubungan dengan Allah. Yang kedua adalah usaha kita sendiri. Sama ada usaha kita tu banyak. Kalau banyak usaha kita, banyaklah hasil yang kita dapat. Kalau usaha kita pun sikit, sikitlah juga yang kita dapat. Lepas tu, jangan lupa buat revision. Lagi-lagi kalau subjek dini tu kena banyak menghafal. Kena jaga hafalan kita tu. Niat nak belajar, niat kerana Allah, bukan niat semata-mata untuk SPM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Puan. Saya nak bertanyakan, apakah perasaan Puan apabila mendapat anak Puan mendapat straight A dalam SPM? Waalaikumsalam. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak sekolah dan juga kepada seluruh cikgu-cikgu di SMA UJ ni. Betul lumuslah selama ni mendidik anak-anak hingga berjaya ke tahap ini. Dan saya berasa syukur alhamdulillah kehadrat ilahi kerana anak telah berjaya memperolehi straight A lah dalam keputusan SPM 2025 ni. So saya rasa amat-amat berbangga dan berterima kasih banyak-banyak kepada pihak-pihak sekolah. Sini itu sajalah kot.
Okey, baik. Terima kasih. Tahniah diucapkan kepada semua calon atas pencapaian masing-masing. Semoga kejayaan ini menjadi pemangkin untuk masa depan yang lebih cemerlang. Sekian laporan daripada saya, Annalina, wartawan TV PSS Sekolah Menengah Agama Ulu Jempol.